Tiga individu termasuk seorang ahli politik dibawa ke Mahkamah Putrajaya oleh SPRM. Dan bagi mengetahui perkembangan terkini di Putrajaya, kita terus saja bersama dengan rakan setugas Madiha Abdullah. Madiha, kongsikan. SPRM hari ini membuat permohonan reman terhadap tiga individu iaitu Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim bersama dua lagi individu iaitu abang kepada Datuk Seri Abdul Aziz, seorang pengurus besar di sebuah syarikat, dan seorang lagi saudara mereka, seorang pengarah di sebuah syarikat. Setiap tahun, berbilion ringgit wang rakyat resap akibat penyelewengan kuasa dan juga rasuah. Di mana silapnya? Mengapa masih ada pemimpin yang sanggup menjual maruah demi kemewahan yang sementara? Ketika rakyat bergelut dengan kos sara hidup, ada pihak yang menindas kepercayaan rakyat. Rasuah itu bukan sekadar jenayah, tetapi racun yang membunuh keadilan. Menurut Institut Integriti Malaysia dan juga AMI Research, Malaysia kehilangan hampir 5% daripada KDNK setiap tahun akibat rasuah. Bukan sahaja ekonomi yang merosot, bahkan kepercayaan rakyat kepada pemimpin turut terakis. Pemimpin tanpa integriti umpama kapal tanpa kompas, mudah hanyut dan membawa seluruh rakyat bersamanya. Menurut Profesor Dr. Samsul Amri Baharudin, beliau menegaskan bahawa integriti pemimpin adalah asas kepercayaan rakyat dan tonggak kestabilan negara. Apabila integriti dikhianati, rakyat yang menjadi mangsa dana untuk pendidikan, kesihatan dan pembangunan hilang begitu saja. Tetapi harapan masih ada, kerana perubahan bermula dengan kesedaran sejak dari kecil lagi. Oleh itu, sebagai rakyat, kita adalah watchdog, iaitu pengawas kepada kejujuran dan tanggungjawab pemimpin. Jangan takut untuk bersuara, laporkan salah laku dan tolak budaya suapan. Ingat, integriti bukan hanya untuk pemimpin, tapi tanggungjawab semua. Kita membentuk budaya jujur, bukan budaya mudah untuk menjadi kaya. Rasuah merosakkan negara, cegah sebelum parah. Integriti pemimpin, harapan rakyat.